Assalamualaikum. Jumpa orang tegur lah, bagilah salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2026. Bertemu lagi dengan kami, muka yang tak asing lagi kepada yang dah lama follow kami. Terima kasih kepada semua kerana berada di channel YouTube WRWJ. Kita nak pergi mana ni? Air terjun Kat mana ni? Kita dekat negeri mana? Pahang, Darul Makmur. Kita berada di Pahang. Kita akan bawakan kepada korang untuk vlog pada kali ini. Apapun, kita layan intro dulu. Okey, hari ini sebenarnya kita nak bawakan kepada korang semua satu tempat yang juga aku boleh kategorikan sebagai, ada yang tahu tempat ni, tapi ada juga ramai yang sebenarnya tak pernah dengar nama tempat ni. Sebab tempat ni agak kurang popular, tapi tempatnya cantik. Kita sekarang ni sedang menuju ke air terjun di air terjun Sungai Gapoi. Sungai Gapoi yang terletak di Jalan Karak Bentong. Selepas kita letak kereta tadi, korang akan trekking sikit. Lepas kita melintas sungai tadi tu, ikut je laluan yang ada. So akan melalui ladang kelapa sawit macam ni. So dalam beberapa minit korang menapak, korang akan mulalah nampak pondok-pondok yang ada disediakan oleh masyarakat penduduk kampung orang asli yang berhampiran di kawasan ini. So setelah beberapa minit saja korang akan nampak dan sampailah kita ke air terjun Sungai Gapoi. Zos. We are WJ. Unggun api dinyalakan, unggas rimba bersahutan, bunyi jeram dingin tak henti menghias perkemahan kami. Damai tenang alam ini, awan putih kami sentuh, tanah kosong kami dirikan, kisah sejarah diurai ulang, hitam seram diterangkan. We are WJ. We are WJ. Gerak jangan basuh, lepas tidak fobia, diam jangan tunduk, cari agar bermakna. We are WJ. Gerak jangan basuh, lepas tidak fobia, diam jangan tunduk, cari agar bermakna. RWJ, 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 RWJ. We are WJ. Berkawan dengan alam. Okey, kalau korang dapat tengok, so inilah keadaan dan juga suasana yang dapat korang saksikan di sekitar kawasan air terjun Sungai Gapoi.
Yang mana sebelum kita orang datang ke sini, kita ada dapat beberapa sumber daripada bacaan dan juga tontonan kami di beberapa buah video berkenaan dan juga cerita-cerita yang berkaitan dengan Sungai Gapui ni, yang katanya dekat tempat ni ada banyak berlakunya kes mati lemas. Tapi setelah kami cuba untuk dapatkan sumber yang lebih sahih, kami dapati tempat ni tidaklah berbahaya seperti mana yang digambarkan melalui komen-komen dekat sosmed. Dan kawasan ni pun aku dah pergi dah pun sampai ke hujung tadi. Memang kedalaman air tu tak sampai pun paras pinggang. So agak selamat, dan setakat yang aku jumpa sehingga tahun 2014 sahaja adalah kes terakhir, dan itulah satu-satunya kes mati lemas yang berlaku di lokasi ini. Jadi kepada korang yang menonton video ni, untuk chill, healing, nak try satu lokasi baru yang aku boleh katakan sesuai untuk family juga datang ke sini, daripada kawasan parking nak ke kawasan air terjun pun taklah jauh mana, lebih kurang dalam 10-15 minit sahaja untuk korang jalan kaki dan sampai dah ke kawasan air terjun ni. So bolehlah masukkan lokasi ni, air terjun Sungai Gapui, sebagai salah satu wishlist korang. Kami kembara niat berkongsi, melangkah berani menembus misteri, lokasi viral hingga ruang sepi, dari pekan kecil ke hutan sunyi. We are WJ, we are WJ. Suara, jiwa dan rasa, merakam cerita sudut berbeza, antara lelah, semangat dan tawa, bawa makna di tiap langkahnya. Hiking tawan segalanya.